Jom masuk. Sini adalah ruang masuk kita. Tapi bang, kenapa macam sempit je bang? Kawan, by the way nak tahu you punya gaji berapa sebulan? Gaji saya 2,000 je. 2,000 saja. Okey. Okey, ini tapo kita, yard kita. Yang ni yard Ya, yard. Kenapa kecil sangat yard dia? Kawan, gaji 2,000 saja kan? Betul. Apa you punya expectation? Okey. Dua gaji, you nak beli rumah macam mana? Okey. Banglo you mau Okey. Okey. So, ini tapo kita. Ini dapur dia. Ya, ini tapo dia. Kenapa kecil sangat dapur? Ini juga gas Excuse dia. me. Gaji 2,000 saja kan? Betul. Okey. Biar I finishkan, ya. Okey. Tandas di mana bang? Sorry. Tandas di mana? Tandas sebelah sini. Untuk unit ni ada berapa tandas bang? Satu tandas saja. Satu tandas je? Satu saja. Gaji 2,000 saja kan? Betul. Jom. Okey. Okey, ini ruang makan kita. Yang ni ruang makan dia? Ya, ruang makan. Okey, cukup 4 orang. Ruang makan dengan ruang Excuse me. Gaji 2,000 saja kan? Betul. Okey? Aduh. Ini ruang tamu kita. Lepas makan, boleh bersembang sini. Yang ni ruang tamu dia? Ya, betul. Macam mana saya nak buat kawan saya ni? Kecil sangat ni. Kawan, gaji 2,000 saja kan? Okey. Okey? Ini bilik pertama, bilik kedua kita. Okey? Boleh masuk ke? Boleh. Silakan. Bang, ini dinding boleh diubah sesuaikan. Okey, kalau you rasa kecil, you boleh pecahkan ini dinding, you boleh combine ini bilik jadi dua jadi satu. so dinding tengah ni boleh pecah kan? Yes, betul. Boleh pecahkan, lepas tu Combine dua bilik jadi satu bilik. tapi saya nak 3 bilik. Kawan, gaji 2,000. Okey, itu saja kita dapat. Okey. 2,000 bukan 20,000. Okey. Jom tanya je. Yang ni bilik kedua? Ya, betul. Rumah ni fully furnished ke? Tak, basic unit. Basic unit. Aduh. Ya? Abang Mike? Yes. Gaji saya lepas ke beli rumah ni? Gaji berapa? 2,000. 2,000. Boleh. Jangan risau. 550 square feet, 2 bilik, 1 bilik air, 1 kapak, harga cuma 270,000 saja. Dia Abang Mat secepat mungkin. Booking berapa Abang Mike? Booking fees RM500 saja. RM500 sudah boleh buat satu unit. Okey.